kita dah sampai ke negara seterusnya, Croatia, iaitu negeri Dubrovnik. So kita nak cari homestay di area di sana, depan sana. Jom, let's go. Kita tengok menarik ke negara ni. Negara ni guna euro. Apa yang menarik kat sini? Kita terbiar bebas sejati di jalan dakwah yang suci, takkan pernah surut walau terbentang duri, karena Allah adalah tujuan kita. Hachi Guest House. Mana? Sini. Private room. This one is the private. Okay. Kita nak pergi beli bahan makanan disebabkan oleh bandar ni dia bukan ada ramai Muslim. Jadi kita decide kita cari bahan dulu kat shopping mall kat depan tu. Kita tengok apa yang menarik kat sini. Let's go. Lancar. Shopping mall dia. Ada apa yang menarik kat shopping mall ni? Let's go. Okay. Dimanapun kaki melangkah, tempat ini tak pernah lelah. Bagi semua. Cheese ada. Oh, ikan. Kita beli ikan ni okey ke? Okey, ni kafe fillet ni kan. Boleh tak? Okey tak? Strawberry dia besar-besar ni. Harga dia RM18. Sebab dia ni strawberry sebab hasil shopping kita. Kita nak masak hari ni. Kita tengok apa menu kita. Kita ada 3 orang chef hari ni. Okay. Kita masak sedap. Baik. Nak masak. Kita terbiar bebas sejati di jalan dakwah yang suci, takkan pernah surut walau terbentang duri, karena Allah lah tujuan